Alright, keadaan pagi ni ya. Waktu local time pukul 7.43. Hujan lebat. So kita tak ada option. Kita tunggu dulu. Patutnya pukul 8 nak gerak, tapi pasal hujan lebat kan, kita rest. Alright, keadaan motor dulu pagi ni. Langit memang gelap, pun tidur. So pelan-pelan lah tengok. So nasib baik kita punya 7A dekat boleh cari makan sekejap, sarapan. Morning. Resipi. Jam sekarang pukul 9 suku Ready nak gerak. Hujan tak berhenti, non-stop. Ashel, No rules, no maps, macam mana kita no punya camera, just right. route kita terus ke Phuket? Kita terus ke Phuket. Ada No tempat stopping. yang terpaksa kita Korbankan. keluarkan daripada list Alright lawatan. Next time lah. InsyaAllah.
wherever you เอาไปที่ไหน Every food เซ็มอร่อย you all can try ส้มตำขาหมูไข่ยัดใส่ข้าวเมืองไก่ Eat pepper spicy food show me how you Thai I dancing cha she say สวัสดีค่ะ I fall in love with pretty lady come from Pattaya She told me she love cha her mother story blah blah her ex-boyfriend with white people come from America We dancing cha she say สวัสดีค่ะ I want to marry her and bring her back to Malaysia Every day cook มีต้องยำ Help me do Thai และมาซัก Please love me every day I pray to Thai Buddha สวัสดีครับขั้นหนึ่งเขาให้สบตาถ้าเธอยิ้มกลับมาให้เข้าไปขั้นสองอันนี้ทีเด็ดต้องงัดมุกเด็ดแสบซ่านใส่ไข่อยากฉลาดเขาให้กินแปลนอยากได้เธอเป็นแฟนไม่ต้องกินอะไรอย่าไปกลัวถ้าเธอไม่ห้ามมาบอกพี่เดินสกาดอนหวนเมืองทางSenang kat situ je. Kita dah sampai mana, Min? Dah sampai mana? Kita dah sampai di Masjid Nurul Islam Patung. Patung. Oh. Ui, sampai kita di Phuket. Tapi hujan sepanjang jalan, Bib. Berapa jam, Min? Tadi kita keluar 9.30 9.30. Sampai sini 1.30. 10.30, 11.30, 12.30 4 jam 4 jam juga lah perjalanan. Masuk rehat kan. Seperti yang dirancang kan? Apa dia? Kasi minyak kan sini. 3 jam kalau aku rasa jalan okey 3 jam setengah. Tapi jam parah ya. Apa main Capricorn Village Patung kan? Mana tadi? Ini mihun daging. Ni daging, saya punya ayam Bukan aku. Apa nama dia? Boat noodle. Katanya terbaik di Patung. Daging sohon. Saya punya ayam Ni boat noodle. Okey. Ni apa? Ini Sohon. Kaca seperti. Kaca Singapura punya sohon. Oh. goreng. Sohon goreng. Alright. Mari kita jumpa makan. Tangan pun dah kembang. ใส่ทองแล้วรถถึงโมดิฟายกว่าจะตื่นก็บ่ายเธอคงไม่เข้าใจจากใจพี่พูดไม่จริงเท่าไรรถที่ไม่เท่าไรรถที่ไม่ได้แรงซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไงแล้วตรงที่แค่มาใส่รอพี่เพิ่งลงรถไปรถซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไงแล้วตรงที่มันไม่เท่าไรพี่เองก็ไม่เข้าใจซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไงแล้วตรงที่แค่มาใส่รอพี่เพิ่งลงรถไปรถซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไง Alhamdulillah dah sampai kita punya hotel, motel Capricorn. Parking situ je senang. Alright. Kita dulu So everyone have to give passport. Yeah. Oh, เดี๋ only ยว him. พี่ไปดูให้โอเค Only him. Passport. all passport All passport อย่า all Okay. passport รอบแรกพี่ดิเช้าอ่ะพี่คนแรกดิรอบ Tengok ni Malam ni. Hari ni 24 ni. Baik juga. Tengok malam. Malam ni. Jom. Ini royal. Okay, kita dah sampai Capricorn Resort Capricorn. Di tempat pun baik What is this coupon for? no that's on Wi-Fi password Wi-Fi Oh, Wi-Fi password. and he can't hear inside okay Alright, thank you. okay thank you mas Alright. Okay, kita rest dulu.
Hujan sepanjang hari. Sekarang pukul 5.43. Lagi dah nak maghrib dah. Tak boleh nak ke mana-mana lah. Kita keluar jugalah hujan-hujan ni pakai payung. Dari pukul 6 pagi tadi hujan sampai sekarang dah dekat 6 petang non-stop hujan. Okey, ini resort kita dah cantik lah kat tengah town. Tapi itulah tak dapat nak buat aktiviti ya. Hujan macam ni. So kita kena keluar sekejap ke area patung ni, tengok apa ada. Alright. Ya? Dengan siapa? Tengok. Tu dia tadi. Ni tak payah cakap, keluar. Dia tahu lah. Setik. Bangla ke kan jauh tadi? Sini lah, Bangla malam lah. Malam kan. Itu baru malah. Dalam tu apa? Don't take video แล้วดูก็เป็นแพร่กระจายวิดีโอนะวิดีโอถ่ายวิดีโอ Pusing-pusing jumpa satu kedai halal. Halal banana, halal food lah. Edit lah. Jom. Bangla Road. Air biasa tak ada kat sini. Ada kan kita sedang darurat. Orang tengah darurat. Aku rasa kita darurat ni. Jadi bila darurat boleh kan? Pandangkan cuaca hujan lah. Ramai orang kat tengah jalan ni. Selalunya kan dikatakan selalunya penuh lautan manusia. Tu dia kebab Patung Beach yang terkenal. Nyok kebab Phuket. Boleh makan dalam? Kebab ayam, kebab daging. Ni apa? Ni apa? Pizza. Nyok kebab. Borong lah, borong. Ha? Borong. Untuk orang rumah. Ah. Fun, ada baik saya.
Kau semalam beli apa? Anak aku ni nak bag. Oh. Sobek beli kait-kait ni. Mana murah? Sana ke sini? Sana lah. Itu juga aku lama tu duduk ni. Oh, kedai je lah. 2 bag RM50. Okay, last night in Phuket. So, esok kita ride terus ke Sadau, singgah Patalong dulu. So, okay lah. Untuk malam ni, that's it lah. Kita orang pun dah penat lah. Nak tidur, hujan satu hari. So, Bila jumpa lagi untuk esok pagi. Alright.จากใจไปพูดไม่เก่ง